punya kori tu terbaik. Dia betul. Kan saya tengok tu bila tak sebab pasal Ini satu podcast. Allah yang kata kalau boleh jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam podcast Akademi Santai PLBQ. Terbalik. Sembang Santai Akademi PLBQ. Dia kena start daripada sembang dia. Sembang Santai Akademi PLBQ. Okey. Jadi assalamualaikum kepada tuan-puan semua. Selamat datang dalam podcast kali ini dalam episod yang ke-7. Episod yang ke-7 hari ini ialah yang agak istimewa lah. Memandangkan kita pun dah nak dekat, orang kata nak lagi beberapa hari ataupun dah nak dekat-dekat nak raya ni kan. Oh, dah raya dah. Sikit lagi raya. Lagi beberapa hari je lagi jadi insyaAllah kita rekod ni akan macam rekod ni rasanya dah mungkin solat kot tak ada. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua, pada kali ini kita akan membincangkan topik ini sangat berkait rapat lah dengan kita semua. Okey. Dan sebelum itu saya nak ingatkan sepanjang podcast ini mungkin kami akan ada sedikit buat adjustment dari segi audio sebab kami masih lagi bereksperimen dengan kedudukan mic dan sebagainya. Jadi mungkin kadang-kadang ada audio tu tuan-puan semua akan dengar kejap tinggi, kejap kuat, kejap perlahan macam tu. Sebab kita orang masih lagi eksperimen dengan setup ni lah. Okay? Jadi insyaAllah pada podcast yang akan datang tu kami akan dapat rentak yang lebih orang kata lebih baik insyaAllah. Okay? Jadi habis tengok cantik ke kita punya ni kan. Belakang ni nampak ni kita dah studio kita baru. Kita Nampak belakang? Nampak? Ustaz boleh nampak studio jenis semua tu kan. Kalau tak nampak tu cik. Allahuakbar. Jadi apa? Ni pun kami dah hiaskan sikit kan supaya nampak tuan-puan semua yang mungkin yang menonton podcast ni, kalau yang dengar tu tak nampak dah kan, tapi yang menonton podcast nampak dah lain sikit. InsyaAllah kami sedikit demi sikit adalah penambahan kan, bagi nampak molek sikit. Jadi sedap mata memandang lah. Kalau tak sebelum ni dekat dalam bilik yang kecil gitu kan, ni dah besar sikit, luas, sejuk perut ibu mengandung. Allah. Jadi insyaAllah topik pada kali ni sangat berkait rapat dengan kita, terutamanya bila dah nak dekat raya ni, ialah raya tanpa boros, merayakan Aidilfitri dengan sederhana. Jadi insyaAllah ni topik ni dia sebenarnya berkait rapat dengan kategori keuangan dan sosial. Tapi tak adalah kita akan bincang belanja mesti macam ni tak adalah. Jadi kita akan borak secara santai. Mungkin kita boleh berkongsi berkenaan macam mana kita nak merayakan Aidilfitri tu. Kita berbelanja tapi kita tak terlalulah keterlaluan. Sebab apa kan, ada fakta umum lah kan, kajian menunjukkan bahawa perbelanjaan masyarakat susah nak sebut kan, perbelanjaan masyarakat ataupun money spending dia orang kan, Inggeris laju pula yang sebut bila belanja duit masyarakat meningkat sebanyak lebih 30% pada musim perayaan. Jadi dan banyak perkara yang kadang-kadang yang membawa kepada hutang yang tak perlu. Ada yang sampai berhutang dan sebenarnya. Dan sebenarnya benda ni memang ada berlaku lah. Kan mungkin disebabkan mungkin salah satu faktor saya rasa dia orang ada orang kata macam trend sekarang ni ialah fear of missing out. Takut ketinggalan. FOMO kan. Orang muda panggil FOMO. Tapi kalau orang lama macam saya ataupun Ustaz Ghafar mungkin dia panggil macam terlepas trail. Terlepas kereta api dia orang kata. Kadang-kadang kat Facebook tulis macam tu, terlepas kereta api katanya. Saya pun kadang-kadang tak faham apa benda dah terlepas kereta api kan. Tapi yelah dia orang kata macam tu. Terlepas bas kan. Terlepas bas lah apa semua dan sebagainya. Jadi insyaAllah mungkin kita boleh maksud bincang dia macam beli tiket baru. Beli tiket. Dia kena beli tiket baru kan, ataupun kena tunggu konduktor datang macam tu lah. Jadi mungkin kita boleh bincang lah macam apakah makna sebenar Aidilfitri yang kita patut hayati. Kan. Lepas tu bagaimana kita boleh menyambut Aidilfitri dengan lebih sederhana. Kan, apa mungkin Nazmin boleh bagi tips macam orang muda kan. Dia orang muda. Orang muda semacam Ustaz Ghafar. Macam Ustaz Ghafar ni kita dah tahu lah dia akan apa yang ada itulah yang dipakai ni kan. Tapi mungkin orang muda kita boleh tanya lah macam sebab sekarang ni banyak trend kan. Macam-macam jenis fashion dan sebagainya. Macam mana kita nak cuba contain ataupun mengawal perbelanjaan tu. Pertama sekali tuan-tuan. Jadi mungkin kita boleh mulakan dululah dengan mungkin kita boleh mulakan dengan Ustaz Ghafar dulu. Ni berkenaan makna sebenar Aidilfitri yang patut kita hias. Ni happy sebab hari raya ke? Fadilah Kamsah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Okay, so basically bila kita pada minggu lalu kita dah cerita lagi tentang satu kelebihan dalam bulan
Ramadan, iaitu apa, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. malam Al-Qadar. Al-Malam Al-Qadar. So di pengakhiran ni, apabila kita dah dekat dengan nak menghabiskan 29 ataupun 30 Ramadan, maka kita akan merayakan hari kejayaan setelah kita menempuhi menempuhi 30 hari Berpuasa. sebelum berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT. So memang ada Okey. Ayat zaman. hilang terus. terus Memang ada, memang ada. memang ada. Kita dah simpan ni. Jadi semuanya ada, bukan anaknya. So apa tadi cakap? Berkenaan yang kita menempuhi apa ni, ada malam malam Qadar. So bila kita di akhir penghujung tu, memang Allah berikan kegembiraan bagi orang yang berpuasa ni, menyambut satu hari, iaitu dipanggil hari raya Aidilfitri lah. Kan? So maksud Aidilfitri itu sendiri ialah maksudnya kita berbalik kepada fitrah kita lah. Dia panggil Eid Fitr kan. Maknanya kita balik kembali kepada fitrah setelah kita melalui proses pembersihan jiwa kita kan. Ya Allah nak kita bertakwa. So then kita masuk ke fasa kita mencapai tahap dia. So memanglah hari itu satu hari kegembiraan yang memang disunatkan untuk kita menyambutnya dengan kegembiraan lah. Kan. So kegembiraan tu naklah bukan kita gembira yang di luar daripada batasan yang sepatutnya lah. Kan. So memang dalam sambutan hari raya ni, kalau kita tengok trend sekarang ni, dia macam-macam. Sebab sebelum kita berpuasa pun dia dah ada gembar-gembur kan, menyambut perayaan kan. So betul. Memanglah ada satu keharusan kita untuk kita memakai pakaian yang berhias untuk menunjukkan kegembiraan. Tapi dia naklah ada dia punya landasan yang seperti mana kita berpuasa tu lah tujuan dia kan. So kita nak pakai pakaian pun mesti dibetulkan kita punya niat kita tu lah kan. Kita boleh beli aja yang cantik, tapi mesti kita pakai tu tujuan dia untuk menzahirkan kegembiraan kita, kesyukuran kita telah dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah telah suruh kita lakukan. Jadi kita sambut kegembiraan tu. Jadi kita boleh saja pakai pakaian yang macam-macam yang kita suka, yang berwarna-warni, yang sedondon dan sebagainya kan. Tapi dia mestilah dibatasi dengan orang kata niat kita yang betul tadi. Supaya bukanlah trend hari ni kan kita beli. Kenapa kita beli? Sebab kita nak tunjuk kat orang. Jadi dia ada niat yang lain kan, yang bukan tujuannya mencapai apa yang dia buat tu kerana lain, atau benda tak ada niat apa-apa pun kan. Biasanya mesti ada niat, tapi niat tu naklah orang kata diluruskan sesuai dengan perayaan yang Allah kurniakan untuk kita sambut tu. Jadi bukanlah maknanya Islam itu dia menghalang kita nak menyambut tu dengan meraikan tu tak salah. Tapi dia mesti ada batasan. Maksudnya dalam Islam ni tadilah mana ada keharusan. Harus ni maksudnya benda yang kita buat, yang biasa kita buat lah. Maksudnya benda yang harus tu buat dapat pahala, buat tak dapat apa-apa, tinggal pun tak dapat apa-apa kan. Jadi mesti diluruskan dengan nak dapatkan pahala tu, niat kita tu. Kan? Maksudnya kalau kita buat apa-apa pun, kalau kita buat benda yang, contoh kita nak beli pakaian, kita beli pakaian, beli yang cantik-cantik kan, warna yang ini, yang pesen, yang gitu. Tapi harus maknanya kita boleh beli apa yang kita nak. Tapi keinginan tu mesti kita luruskan dia punya niat kita. Jadi jangan disandarkan sebab kita nak bermewah tu, kita nak tunjuk, kita nak itu dan inilah. Mana dia tujuan itu kita nak meraihkan kegembiraan hati kita sebab Allah kurniakan. Jadi mesti ada satu niat yang dikawal lah supaya kita
sedar. Bila kita ingat tu, kita beli pun berpada-pada. Sesuai dengan keperluan. Kan, kalau kita ada baju yang dulu pun pakai lah baju dulu kan. Tapi kalau ada memang memang digalakkan untuk kita berpakaian cantik kan, kemas, even kita menyucikan badan kita, mewangi-wangi, itu semua benda yang harus kan. Jadi bila harus tu diniatkan dengan kebaikan kerana Allah, maka kita akan dapatlah kan. Kalau kita buat benda tu semata-mata nak seronok-seronok aja, mana kita dapat seronok je lah. Betul. Jadi tak dapat apa-apa. Jadi begitulah amalan tu, dia akan benda-benda yang harus yang kita buat ni, dia akan jadi amalan soleh bila kita meniatkan dengan betul kan. Kita luruskan niat tu. Jadi Aidilfitri ni kita sambut dengan cara yang macam tu lah. Bukanlah kita tak boleh, kita hari ni kan, kalau kita tengok trend kita, memang benda tu tak ada salah selagi mana tidak ada yang bercanggah dengan syariat. Tapi yang penting tu ialah niat kita buat tu. Jangan sampai dia benda tu mungkin tak, yang kita tak perasan kita buat tu kerana nak berbangga, nak menunjuk kita lah ada. Jadi ni benda tu daripada jadi macam begitu aja, baik diluruskan. Aku bukan kerana kita nak merayakan, dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi dan kita tak adalah fikir membazir kan, nak beli lagi, nak beli banyak-banyak, sedangkan kita tak pakai pun dalam masa jangka yang panjang kan. Tapi jadi dia kat situ nanti kita akan, perbelanjaan yang kita buat tu, kita akan tersendiri, kita akan beringat lah. Aku buat ni, buat apa? Aku buat ni sebab kenapa apa kan. Aku nak beri cantik ni, aku nak rasa best, sedap kan. Allah dah bagi kita peluang ni, kita ada sedikit bahagian kita yang Allah bagi, maka kita boleh saja belanja kan. Kan, as long as kita menjagalah dia punya situasi itulah, agar apa yang kita buat tu semuanya menjadi amal ibadah. Betul. Kan, walaupun kita kadang bersuka-suka terlebih daripada lebih batas dia. Jadi kita bila ada kawalan yang macam tu, niat yang macam tu, kita akan sentiasa berada pada landasan yang kita jagalah benda tu kan. Kadang-kadang memang kita manusia tak lari daripada, kita terbabas daripada perkara yang salah. Betul. Jadi bila ada niat yang betul tadi, kita akan dapat mengawal jua perbuatan kita tu kepada niat yang Allah perintahkan lah. Bila Ustaz sebut pasal niat kan, sentuh berkenaan pasal niat kan, di antara benda yang saya yang saya teringat tu ialah berkenaan macam trend orang suka pakai baju baru, tapi dia punya fashion tu ikut fashion terkini lah. Sebab macam sekarang ni kalau perasan kan, macam sebelum ni saya ada balik kampung tau. Saya nak jahit baju lah. Baju apa saya tak boleh bagi tahu lah. Tapi kita agak baju raya lah. Kita agak tu baju raya je lah. Jadi pernah sekali tu saya nak pergi ukur baju lah ni. Nak buat baju semua. Tiba-tiba akak yang ukur tu dia tanya, adik nak cutting slim fit ke nak ni kan. Lepas tu saya macam tercengang, biasa saya kalau saya pergi kedai jahit ni, dia tak tanya soalan macam tu. Sebab lah saya maybe rema order macam tu. lah saya ukur jahit kan. Rasanya last kali tak ingat lah bila, tapi rasanya last kali masa 2009 kot rasanya. Lama. Sebelum 2009 tu lah last. Kira ukur baju lah kan. Jadi akak tu pun tanya, adik nak cutting slim fit ke macam mana? Lepas tu saya macam tercengang. Lepas tu saya kata, yang biasa tak ada. Sebab kita dah terbiasa ada orang kata berpesak semua tu lah. Jadi dia kata dia cakap, dia kata kalau sekarang budak kadang-kadang nak yang slim fit. Betul. Waktu saya sebab saya bukannya duduk kat area bandar, saya duduk area kampung. Jadi bila akak tanya macam tu, budak kampung sekarang pun dah power advance kan, dari segi fashion lah. Jadi agak terkejut kan lah bila macam ada sampai macam tu lepas tu tapi disebabkan saya memikirkan kegunaan pakaian tu untuk apa, saya fikir buat yang berpesak je lah, senang, selesa saya kata kan. Pakai pun boleh lama, jadi dia pun ikut je. Tapi itulah bila Ustaz sebut berkenaan niat tu, saya terfikir kadang-kadang kita, salah satu benda yang kita risau ialah cara kita berpakaian. Kita merayakan kejayaan kita, kemenangan kita dalam ibadah tu, ibadah puasa kan. Tapi salah satu perkara yang saya risau tu adalah kita tidak menjaga dari segi
adab ataupun akhlak pemakaian. Itu pun salah satu perkara yang yalah, kita bincang pasal keuangan masa ni kan, tapi tu pada saya mungkin boleh sentuh sikit lah, sebab apa, alang-alang kita dah bincang yalah, bila kita raya mesti nak baju barulah, langsir barulah dan sebagainya kan, kuih raya dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit pesanan untuk tuan-puan semua yang mendengar ni, kadang-kadang kita nak beli, kita nak berpakaian, berfashion tu tidak masalah, tapi asalkan pastikan ianya dia kemas tidak kemas. Dia tak kisah slim fit ke apa, tapi jangan macam over sangat. Contohnya lah baju Melayu sleeveless. Ada, tapi kalau macamnya Hafiz dengar macam ni biasa kan, saya pernah dengar yang luar biasa. Okay. Contohnya, pernah tak dengar baju Melayu oversize? Oversize? Maksudnya dia macam terlampau besar. Tak pernah lagi. Ada. Kalau berpesak tu tak faham lagi lah kenapa. Dia sebenarnya kalau slim fit ni bagi saya macam kemas lah, macam nampak handsome lah. Jangan skinny. Maksudnya dia dah lagi kecil, dah slim fit tu dah kecil lagi. Memang kaki tu nampak bentuk badan pun nampak ketak-ketak kalau tu. Maksudnya tadi niat tadi nak handsome kan, tapi niat dia tu dah misalnya dah melayang ke tempat lain dah. Maksudnya aku dah buat badan ni, kena nak itu dah dia. Asalnya kalau awal-awal kalau budak ni macam Hafiz kan, nak buat slim fit, nampak handsome lah. Sebab dia macam masih longgar lagi, tapi dia nampak macam terletak kan. Tapi kalau sebenarnya ada lagi yang luar biasa daripada tu. Kalau duduk di bandar, jangan cakap macam-macam lah. Memang lagi macam advance fashion punya idea macam astaghfirullahalazim, dahsyatnya kan. Padahal apa yang baju Melayu tu orang kata direka, memang dah cantik dah. Betul. Sebab apa kan, memanglah ada simbolik dia kan. Betul. Tapi memang dah cantik dah. Kadang-kadang orang tambah ni dah ada macam, ada yang tambah ada tambah yang bagi saya macam ni tak patut kan, macam pelik macam pelik je. Maksudnya betul. Kat situ dia dah, maybe orang dia dah rasa biasa, tapi orang lain nampak macam pelik-pelik ni macam tak. Maksudnya niat dia tu kalau pakai pelik sebab apa? Adakah dia rasa benda tu kebiasaan, ataupun saja nak menunjuk kepelikan dia? Tapi dia ada satu term yang saya terfikir lah bila berkenaan macam tu kan. Bila orang membuat sesuatu yang pelik, datang di situlah datangnya orang kata ujian ataupun fitnah. Jadi benda tu kita bila dalam seboleh-bolehnya kita dalam kita sebagai seorang Muslim kan, memang kita kena elakkan lah perkara tu. Sebab kita kalau boleh lah, satu dah tentu niat tu kita tak tahulah orang ni niat apa kan, tapi bila dia buat perkara seperti tu, dia akan mengundang fitnah. Dia akan menjadi satu fitnah, dah jadi ujian kat kita kan. Sebab tu fitnah ni orang panggil ujian. Dah jadi satu fitnah tu, pakal pula dia pakai macam ni kan. Orang tengah nak solat ni kan, ataupun nak tengah khutbah kan, dia pula pergi pakai macam tu. Orang dah tengok pakal dia pakai macam ni. Kalau boleh pakai sendiri je lah. Kalau nak pakai kat rumah. Kat rumah. Tapi rumah. Jangan macam kita macam menunjukkan kita ni berbangga dengan pakaian macam tu. Betul. Okey, jadi kita boleh masuk pula ke soalan seterusnya kan. Yang ni saya rasa kalau saya tanya Ustaz Ghaffar dengan kalau saya tanya diri sendiri pun saya jawab biasa-biasa je. Tapi ni kita tanya dekat anak muda. Sebab anak muda sekarang ni macam-macam ada. Even baru-baru ni pun saya ada borak-borak dengan Nazmiah berkenaan kasut-kasut pun dah ada kasut tempatan dah. Tu kita baru cerita kasut tuan-puan semua, belum selipar lagi. Itu songkok biasalah. Jadi tengkolok. Salah satu tengkolok lagi dan sebagainya. Jadi tengkolok untuk kucing apa? Betul. Betul. Sebab saya pun ada baju raya untuk kucing tau. Betul. Tengok. Baru cerita sikit nampak. Dia dah ada baju raya untuk kucing nampak. Jadi insya-Allah lah kita nak tanya soalan dekat Nazmi kan. Bagaimana kita boleh menyambut Aidilfitri dengan lebih sederhana, tapi tetap meriah. Mungkin ni kita boleh tanya pandangan orang muda tuan-puan semua kan. Mana tahu, jadi tak ada tuan-puan semua yang dengar podcast ni macam macam gini rupanya anak muda belanja macam tu kan. Beribu-ribu habis. Saya bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ialah Aidilfitri ni, saya intro dulu lah kan. Bagi apa pendapat saya pasal Hari Raya ni, satu adalah ada dua sudut lah. Satu sudut masa kita bulan puasa, kita jaga nafsu kan. And then kita kita jaga nafsu dan kita belajar daripada apa yang kita ibadah yang kita pulun. Kan, apa yang tadi kan dulu kan sebelum ni saya punya cerita yang puasa ni
satu kita nak jadi satu rutin, and then kita buat, and then kita belajar apa yang daripada rutin tu. Kita mendalami kan. Sebenarnya itu satu. And then masa bulan puasa tu yang kita belajar. And then masa bulan raya, apa yang saya nampak adalah macam satu komuniti. Maksudnya dia lebih meraihkan komuniti. Contohnya lah masa raya masa tu kita banyak ziarah. Masa tu lah kita jemput orang open house. And then kita jumpa keluarga, kita macam-macam yang based on community, kita banyak berjumpa orang. Kan? Itu intro dia lah. Tapi apa yang saya nampak, persiapan dan sedang memang banyak habiskan wang. Faham tak? Daripada persiapan tu kita beli baju raya. Sebenarnya kan tak ada beza pun dulu dengan sekarang. Sekarang just harga mahal. Kalau budak orang muda, dia just spend on pakaian, apa-apa kan. Tapi dulu pun ada orang juga, kalau orang dewasa kan, dia nak hias rumah, dia cat nak rumah, beli cat rumah, dia nak beli sofa baru tu, baru jiran tak nak kalah. Sama je ni, spending money dia tu sama je dengan Elio lah. Sebenarnya sama je kan. And then macam tadi Ustaz cerita kan, sebenarnya macam mana kita nak jaga adalah sebabkan kita ni tadi kita berbalik kepada bulan Ramadan, kita kan menghindar daripada nafsu kan. Ada dua nafsu yang kita kena hindar, iaitu lawamah dengan amarah kan. Masalahnya bila dah bulan raya ni kita ikut pula yang lawamah ni. Lawamah ni maksudnya apa kita nak niat tu baik, tapi dia boleh ke arah kejahatan. Macam tadi keburukan. Kita nak bersiap, tapi kita beli mahal, boros, tak lupa nak maksudnya semua nak simpan duit kan. Walaupun gaji masa bulan raya ni dia ada dua bahagian kan. Masa tengah bulan dan hujung bulan kan, selalunya lah kan. So tapi diorang ni dah habis awal lah. So hujung ni maybe saya berfikiran positif lah, di mana diorang ni ada bonus. Macam tu je yang mampu kan. Tapi ada yang tak mampu pun sanggup spend kan. Tu yang ada sampai berhutang. So yang orang kata dalam Quran cakap, kita jangan jadi orang yang adun, orang yang berlebih-lebih. Sebab benda tu perkara yang tercela lah, kita berlebih-lebih. So apa opposite of berlebih-lebih? Sederhana. So apa bagi saya, macam mana pula ini apa yang saya lalui lah kan, seorang muda kan. Sekarang kan macam-macam jenis fashion kan? Lagi brand. Betul. Sekarang kalau orang tak fikir fashion dah, brand. Orang kalau brand ni, kalau aku tak pakai, dia tak kisahlah. Rasanya semua dah spesifik dah. Yang pelik tu tak tahulah orang beli ke tak kan. Maksudnya adalah target market dia. But the most famous yang brand yang orang jual, contohnya lah sekarang kan, yang BB tu kan, B-Star. Tu apa tu yang kalau dah baca Quran, dah habis baca Quran jadi apa? Khatam. Tersebut lah brand tu. Maksudnya orang akan berpusu-pusu sebab orang dah tak kisahlah fashion apa, sekarang dia pakai brand tu. Padahal harga dulu baby baju Melayu beli kalau dekat supermarket contoh beli kat Jekyll lah. Jekyll paling bawah 100, bawah 100 lah, 90-70 kan. Satu set. Satu set. Tapi sebabkan dia nak, kalau member aku pakai ni kan, tu tadi fear of missing out. Betul. Kawan pakai, takkanlah aku nak pakai Jekyll. Takkan aku nak pakai jenama Aeon. Jenama hari-hari kan. Style lah, hari-hari besar logo dia di sini kan. So dia jadi macam dia tak macam, dia nak macam nak join, orang kata apa, join the bandwagon. Maksudnya nak kata ayat ubi join the bandwagon, tak juga. Maksudnya dia nak ada dalam komuniti tu. Kalau aku pakai ni aku nampak style. Padahal sama je, spesifik je. Kalau tak ada logo, macam semua orang ni sama je. Kau beli apa tak tanya pun. Betul. Tapi sebab kau orang muda, dia nak tahu kau pakai baju apa. Dia tak dah tahu aku pakai slim fit tak ada tak sekarang. Aku pakai brand ni. Dia ada satu yang saya perasan kan, bila Nazmi sebut pasal tu, trending dia orang berziarah tu, topik dia orang beza. Yes. Dia tak macam kalau contoh katakan saya dengan Ustaz Gafar berziarah kan, masih sihat. Macam mana anak macam sekarang belajar sampai mana dengan contoh orang tua memang macam tu lah. Tapi kalau dengan kawan-kawan macam tu lah kot. Tapi kalau katakan saya jumpa, kalau dengan pakcik saya bagi baju dia ni, kalau pakcik dah pakcik dulu tenun ni. Tapi dia punya pada saya itu yang menjadikan macam contoh kalau kita ziarah kan, kalau saya lah, kalau ziarah kan, contohnya saya kalau ziarah
Saya tak tanya lah dia pakai brand apa. Kan? Sebab yelah. pada kita macam ianya bukan satu tapi mungkin orang kata ada setengah orang dia nak gunakan itu sebagai permulaan Yes. Boleh. perbincangan. Macam boleh juga. contohnya macam hari tu kan ada sepupu saya kan kata, kau pakai brand ni sebab ada logo je. Yang ni tahu sebab kita dah tahu dah, yang ni mahal ni. Sebab macam benda tu dah nampak dah kat situ. Tapi masalah bagi saya, laki ni tak kisah. Sebab apa? Sebab dia macam dapat satu baju dia tu spesial dengan bini okey. Betul. Tapi masalahnya kaum hawa lah. Kaum hawa. Jangan risau rasa. Tadi spend duit kan. Memang kita je. Maksudnya masa sebelum raya dengan setelah raya memang kita je. Tu yang macam bagi saya jadi seorang lelaki lelaki macam saya yang biasa je. Saya memang kalau boleh spend bawah 100 satu baju raya kan. Kalau ada baju lepas, kalau boleh macam tahun lepas punya cantik lagi. So saya suruh isteri saya cari yang baju lebih kurang tahun lepas ni. Tak apa macam gathering, macam colour ni cantik juga. Satu lagi, kita lelaki solat Jumaat pakai juga baju raya. Betul. Nampak tak? Betul. Tapi kalau dah malas nak cerita kan. Macam kaum wanita, Kaum hawa. masa tu je. Specific for that raya. Occasion saja. Occasion saja. Tak buat pergi kerja kan. Suasana. Ada satu je masa dia pergi wedding. Berapa kali je wedding. Faham. So sebenarnya kita ni bagi lelaki satu macam saya dah ada isteri, Abi dah ada anak, kita macam lebih kepada merayakan orang lebih. Betul. Sebab lelaki ni dia macam apa aku ada lah. Kan? Ada ni just kita fikir apa? Satu duit tu, lepas tu kita nak fikir lagi tol, nak balik raya, nak apa, duit raya, betul, berapa spend. Lelaki dah bekerja kan, duit raya nak bagi anak-anak buah. Itu pun ada juga satu skeptical. RM3 je bang. Macam mana saya nak top up ni, nak main ML ni. Maksudnya budak pun dah berkira gitu kan. Tapi tak apalah, itu nantilah. Tapi maksudnya itu adab antara budak dengan orang yang memberi lah kan. Betul. Tapi bagi saya seorang macam saya, raya ni habiskan banyak. Kenyang. Saya habis banyak memang. Satu, baju saya tak ada apa. Memang saya banyak habis dekat maybe mom tu lah. Baju raya ni apa, baju raya isteri dah 2. Baju raya saya 1 kot. Lepas tu yang lain tu banyak kepada nak bagi duit raya je. Faham. Saya macam tu lah. Tapi memang dah allocate that budget untuk raya tu sendiri. Sebab orang kadang-kadang dia macam dia nak ikut trend kan. So semua benda dia bantai dia nak beli kan. Betul. Orang lain beli ni, dia nak beli ni. Sebab masa balik raya tu, itulah yang kita nak compare. Sebab masa sekarang, dulu kan kita ada cerita pasal gratification. Betul. Jangan compare orang kita dengan itu kena ambil berat lah. Betul. Tu yang Dia kita sebagai Muslim tu sebab kena apa? jadi Kita kadang-kadang ada bajet, kadang-kadang over. Disebabkan benda tu aku balik ni kan pakai phone ni, jam ni kan nampak ni kan. So dia masih memikirkan apa orang kata. Padahal dia nak balik raya apa sebabnya, berbalik pada niat lah. Kita macam Hafiz cakap tadi, apa kita borakkan tu, jangan kita start dengan tak kunci Honda ke depan. Kita start dengan ada. Dulu sama sekarang bagi saya sama je. Memang tak kisahlah reality atau drama, memang real benda tu. Memang sama je. Bawa balik kita mahal semua payah nak tunjuk kat orang. Niat dia dah jadi langsung lawamah tu yang kita jaga masa Ramadan ni, bawa ke raya pula. Betul. Tu yang bahaya tu. Bagi saya sama je lah. Dulu dan sekarang sama je. Dia punya ujiannya cuma berbeza situasi kan. Betul. Berbeza apa orang kata era dia. Nak kata macam mahal sekarang dulu kan. Memanglah sekarang ekonomi macam mana, dulu ekonomi macam mana. Sekarang banyak trend. Dia bagi saya sama je. Betul. Macam orang dulu ada ni kan, dulu ada satu jenama tu yang mana apa? Orang dulu boleh membayar ansuran perabot kan. Jadi orang ambil kesempatan daripada sistem bayar ansuran tu. Sekarang lagi banyak. Beli perabot daripada itulah brand itulah dulu kan. Sekarang lagi banyak.
Oh sekarang lagi banyak Shopee betul. Paylater. Betul. Semua Paylater Atomi lah, apalah Atomi Itu lah, semua tu membuka ruang kepada orang membina hutang yang tidak elok sebenarnya. Betul. Betul. Sebab apa? Satu, kalau kita macam Shopee ke apa-apa yang sekarang kan, banyak yang macam diorang tak ada satu macam kita. Kalau kita jumpa bank, kita rasa takut tau. Macam takut bank call. Memang Shopee call semua kalau kita tak bayar kan. Oh dia call. Dia call. Oh, Kau okay. tidak kena blacklist. Tapi blacklist tu blacklist Shopee tau, tak blacklist kad. Kalau kita hutang dengan bank, kad kita kena blacklist. Macam mana duit nak keluar duit kan. Betul. Sama lah macam Shopee, dia blacklist ni. Bahaya lah. Even bahaya. benda ni bukan masa bulan raya je, bila-bila pun sama. Betul. Memang sekarang memang apa yang saya dengar, ada satu ni lah, memang apa page lah, memang kata bankrupt apa hari ni kan. Memang dia cerita orang masalah dia adalah hutang dengan selain daripada bank macam Atomi ke apa-apa kan, dia tak bayar. Memang banyak kena blacklist sebab diorang macam tutup satu lubang, masuk satu lubang. Oh, gali lubang tutup lubang. Gali lubang kan. Maksudnya, contohnya lah dia hutang dengan bank apa FA. Lepas tu dia tutup dengan FB. Lepas tu dia tutup FC. So dia macam macam mana? boleh. Contohnya lah saya ambil saya sebut ya. Contohnya Shopee Pay Later. Lepas tu dia tak mampu bayar Shopee Pay Later, dia buat Touch and Go punya, ada Touch and Go pun ada cash punya tu. Macam pinjaman cash lah, loan lah. So dia tutup ni. Dia tutup. Lalu bankrupt. Tapi tak bagus. Kalau nak cerita financial, maksudnya dia tak bagus lah untuk pinjaman. Betul. Kalau dia nak buat apa-apa pinjaman, memang bank susah nak luluskan. Betul. Even kalau dia punya situ cantik sekalipun, memang dia susah nak luluskan. Betul. Sebab pinjaman dia atas pinjaman. So ni macam bukan good ni, dia bukan dia ada terma dia panggil bukan good apa? Paymaster. Yes. Bukan benda ni bukan anak muda je, memang kebanyakan. Tak kira masalahnya macam bayar ustaz pun banyak macam tu. Ada lagi golongan perempuan lah, dia jenis yang macam nak ni. Faham. Dia rasa dia mampu, tapi dia, caranya macam tu lah. Dia rasa aku dah lega ni, tapi dia tak lega benda lain kan. Dia jadi kesarabutan lah. Betul. Jangan sampai kita termasuk dalam benda tu. Dalam masuk dalam perangkap hutang tu. Pada saya benda tu kadang-kadang tu lah macam bila apa orang kata nak mendapatkan sesuatu tu mudah dengan berhutang kan. Orang akan senang sangat. Betul. Tu satu juga. By klik je boleh hutang. Kalau kita pergi bank nak tengok kita punya nak tengok statement semua benda tu yang susah tu. Tapi betul. Kalau Shopee semudah klik Shopee tu kita kadang-kadang kita shopping hari-hari. So dia akan tawarkan. Betul. Nak pinjam tak? Macam dia kadang-kadang dia pakai pancing, dia pakai voucher voucher. Voucher tu okey lagi. Tapi yang ni maksudnya macam kita dah selalu spend, so dia macam ada satu, dia buka. Okey, boleh hutang aku RM2,000. So dia pakai lah RM2,000 tu. Dia sikit-sikit, makin lama kita shopping lagi tinggi. Betul. Tinggi lagi mahal kita beli. Betul. Lagi tinggi kita shopping. Tinggi kita punya hutang. Untuk tuan-tuan semua yang mendengar podcast ni, kita bukan nak memburukkan yang apps tu lah, tapi dia lebih kepada kita nak apps tu bagus. Kita mudah nak membeli dan semua dan sebagainya. Kita merancang. Dia macam dulu kad kredit. Betul. Dah dulu ada, tapi kad kredit berapa lama orang maksudnya orang tak payah susah nak bayar kad kredit. Sebab tu lah kad kredit ada 3 bulan. Buat installment apa-apa senang kan. Betul. Memang bagus. Tapi kalau kita ada perancangan wang yang bagus, kita mampu bayar. Betul. Tapi ini masalahnya, dia tak ada perancangan. Dia lebih kepada boleh ni ayat dia, boleh ni cukup ni, lalas emergency, duit emergency semua pakai. Macam mana? Betul. Sebab pada saya bila itulah macam tadi saya cakap kan, bila mudahnya kita untuk berhutang tu menjadikan orang tak berfikir panjang. Yes, betul. Sebab tu bila kita tak fikir panjang ni kan, tu yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa kan ada benda tu sebenarnya dia bukannya keperluan. Hanya keinginan saja. Instant gratification. Yes, instant gratification tu. Dia tak apa, dia kita kena belajar untuk delay benda tu. Sebab kadang-kadang nanti bila kita dah lalui kan tempoh tu kan,
pun kita perasan, alah kalau tak beli pun tak apa punya. Betul. Dia nanti dia akan sebab tu orang kata datang penyesalan kat situ kan. Dia sesal. Beli bang, beli dulu bang baru beli sesal. dulu. Sesal kemudian kan. Beli dulu bang, sesal kemudian. Macam tu lah. Tu kena hati-hati lah. Sebab pada saya dia betul lah yang macam Nazmi cakap tu, dia walaupun zaman dah berubah, teknologi dah berubah, tapi dari segi gaya pembelajaran tu tetap sama. Berbezanya mungkin macam ada orang mungkin dia beli macam dulu tak adalah orang dulu mana ada orang dulu macam berabuk je biasanya, berabuk sofa dan sebagainya. Tapi satu lagi kan, sorry potong, pembelajaran anak muda sekarang ni, kalau contohnya lah dia tengah belajar yang mak bagi duit kan, nanti bila dia dewasa, dia akan, bila dia tak delay gratification tu, maksudnya daripada sekarang dia dah spend instant tu, maksudnya dia nak mahal, nak semua mahal, nanti masa dia dah besar, dia akan tergolong dengan orang-orang Cina, dia nak hutang. Betul. Sebab awal-awal pun dia dah tahu, aku mampu ni sebab ada duit parents. Tapi bila dia dah kerja, nanti cakap kena boleh ni, dah ada bagi ni kan. Betul, dia terlalu selesa. Dia dah macam, kalau aku tak dapat ni, orang nampak pula aku punya lifestyle, nampak tak? Dia kadang-kadang ada satu benda yang saya rasa mungkin kita boleh sentuh sikit lah, berkenaan downgrade. Downgrade lifestyle tu. Sebab dia ada satu dulu pernah jugalah saya baca macam orang berkenaan posting orang berkenaan hidup secara minimalis, ataupun hidup tu sederhana kan. Pakai kata single tu kan. Adalah kalau kahwin pakai kata single. Tapi dia macam maksudnya tak ada barang yang terlalu banyak sangat dekat rumah. Dia tinggalkan barang yang perlu sahaja. Keutamaan yang ada keutamaan mereka. Jadi kalau benda tu pada mereka macam banyak sangat ni, so diorang jual, lepaskan, dia buang garage dia dan sebagainya. Bahaya juga sebab ada orang yang suka ni macam hoarders, hoarding kan. Dia dia simpan semua barang, lepas tu lalas dah ni lah, takut benda tu semai kalau daripada muda semai nak simpan barang je, nanti sampai dah besar, dah tua, nanti dia akan ada perangai tu. Betul. Sebab saya rasa macam dia sebenarnya kalau ikutkan tak ada apa-apa yang tercela pun kalau kita downgrade ni. Betul, tak ada apa-apa. Dia contoh kan, orang kata dah tak pakai ni dah, tak pakai dah, cakap macam tu orang tu terdiam dah. Walaupun dia akan cakap kenapa kau ni kan, tu biarlah, maksudnya walaupun dia mempersoalkan kenapa kita buat keputusan sebegitu kan untuk downgrade tu, jangan jadikan soalan tu ataupun reaction daripada orang tu sebagai satu kritikan yang menjatuhkan kita. Sebab saya rasa contoh lah, macam contoh kan, saya daripada tahun 2000 apa saya kira 2014 ke 2015, saya pun dah lupa dah kan. Jadi degree saya graduate kan. Jadi daripada tahun tu sampai sekarang saya masih pakai motor kan. Kawan-kawan ni semua dah pakai kereta kan. Kadang-kadang tu memanglah tak siapa yang tak ada dalam hati terlintas macam aku pun tinggi juga tinggi tak nak kata. Tapi bila fikir-fikir balik, tapi kalau ikut gaji tak mampu lagi kan? Ataupun lepas tu baik letak pada komitmen lain dan sebagainya kan. Jadi bila kita berfikir macam tu kan, kita tak kisah pun kawan kita lain ada kereta macam mana pun kan, asalkan kita ada motor, saya boleh pergi daripada point A point B cukup kan. Memang dari segi risiko tu memanglah ada, naik kereta pun ada sama je. Cuma beza je motor ni kena lagi hati-hati lah, minat dengan orang yang terikut-ikut. Betul. Dia ada dua. Contohnya lah, orang ni memang betul-betul minat. Kadang-kadang kita pelik kan, kita ni tak minat kereta, tapi kita tengok orang ni betul-betul obses kereta, macam raya tu semua benda nak modify. Tapi kita macam benda ke ni kan, tapi sebab dia minat. Ada orang yang tak ikut-ikut. Kau buat kat mana ni, lawa je, tapi lalas macam tak pakai pun. Betul. Jadi beli kasut ke, beli apa-apa barang pun kan, adakah kita minat ataupun kita terikut? Sebab orang yang minat ni, dia tahu dah allocation budget dia apa. Sebab dia tahu apa barang, sebab dia selalu research. Bila tak ikut-ikut, nanti dia tak tahu apa. Nanti dia datang servis, datang kereta kan, dia nak modify kereta dia kan. Bos, ini apa yang bagus lah. Nanti dia bos ini dah tambah ni 60,000 dah habis kan. Tanpa ni boleh pakai kredit lah. Jadi dapat hutang pula. Padahal pada orang yang dia tahu kereta, dia dah research. So beza tau orang minat. Macam orang minat mainan ke apa, kita tak faham apa kau spend sangat mana ni kan. Betul-betul minat. Dia tahu harga ni, aku bajet ni cuba ada ni. Mesti yang tengok saya ada kawan-kawan yang minat, mesti diorang tak pernah boros pun. Maksudnya diorang nampak macam mewah kan, ada ni, tapi diorang memang terjaga.
Sebab dia dah buang benda lain dah. Tapi Kalau saya orang perasan, ikut ni, dia macam tadi lah, dia FOMO kan. Dia nak cerita, kereta nak lawa, dia nak lawa. Dia nak baju baru, nak baju baru. Dia lain. Cuma saya perasan kan, orang yang ada minat ataupun dia ada collection kan, kadang-kadang sampai satu takat tu, kalau dia orang nak lepaskan collection tu, dia orang lepaskan juga. Betul. Dia kalau dah, walaupun benda tu orang kata ada sentimental value kan, tapi kalau terpaksa lepaskan, memang dia orang lepaskan juga betul. kan. Dia berbeza dengan orang terikut-ikut ni. Nanti dia beli Macam menyesal lah aku jual. betul, dia menyesal. Tapi dia menyesal, tadi pun menyesal. Dia lah macam pelik kan. Aduh. Jadi insyaAllah apa ni, itulah berkenaan tentang Raya Tanpa Boros ni. Walaupun topik dia tu kami ada sentuh sikit berkenaan pasal anak muda macam mana kan. Kalau macam saya dengan Ustaz Ghafar ni, tuan-puan semua pun rasanya boleh faham lah kot macam mana kami belanja ni kan. Cuba teka umur itu Jadi bila cara kami belanja tu memanglah sederhana je. Kami memang pakai apa yang ada tu, itulah yang kami pakai. Betul. Even kalau raya pun, kuih pun kadang 1-2 jenis je. Macam tu kan, letak atas meja macam tu lah. Tapi insyaAllah dia yang penting semangat kita meraihkan perayaan tu. Okay. Jadi insyaAllah kita untuk podcast kali ni, episod 7 ni, untuk raya ni kan, kami akan ada berhenti seketika. Kita berehat. Berhenti pula. Kita rehat seketika. Sebab nak raya kan. Betul dah, raya ni. InsyaAllah kami akan mula semula. Nanti kami akan upload semula lah. Bila kami dah dah semua masing-masing dah balik, dah kerja dan sebagainya. Masing-masing dah uruskan dia dah melalui musim perayaan, dah meraihkan segalanya, ziarah saudara dan sebagainya. Jadi insyaAllah kami akan mulakan podcast tu bila kami dah ni lah, semua dah bersedia lah. Tapi insyaAllah kami akan sentiasa postkan konten. InsyaAllah. Tapi insyaAllah nanti kami akan ni lah, sambung buat posting untuk posting konten tu tetap akan ada. Tuan-tuan semua mungkin boleh tengok kita punya podcast yang lepas. InsyaAllah nanti kami akan letakkan playlist lah. Jadi insyaAllah pada tuan-tuan semua, insyaAllah semoga tuan-tuan semua sedikit sebanyak dapatlah macam perspektif tentang macam mana kita nak bersederhana dalam merayakan Aidilfitri ni ya. Jadi insyaAllah jangan boros ya, hati-hati dalam berbelanja. Okey, ini nasihat terakhir saya lah. Sebelum kita menutup podcast ni. Sebab nanti kan dah habis podcast ni, masing-masing dah sibuk raya lah. Jadi sebelum Tata dia dengar tengah dekat Kamda kan. Ni tengah-tengah dengar ni Tata. Tengah-tengah dekat Kamda, dekat Jekyll tu kan. Jekyll pasang. Ataupun tengah gulatis kapet ke apa kan. Tengah sibuk beli kapet. Elok beli kapet tu, jangan beli mahal sangat Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Raya.